Assalamualaikum, hai korang. Untuk trip kali ni aku dengan keluarga aku akan ke Masai, Pasir Gudang, Johor. Aku akan ke wedding adik sepupu aku. Dan untuk trip kali ni aku tak ada buat persiapan sangat pun. Aku tak tahu pun nak pergi mana. Jadi aku akan pergi mana yang abang aku bawa. Untuk kali ni abang aku akan bawa. Aku tak ada pergi trip solo. Kita akan singgah di Melaka untuk solat fardu Jumaat. Sebab kita orang keluar awal juga, jadi tak best lah kalau tak singgah untuk solat Jumaat. Jadi kita orang akan singgah di Masjid Al-Alami MITC Air Keruh, Melaka. Seperti biasa, setiap kali perjalanan aku mesti akan singgah di masjid. Masjid mana, aku pun tak tahu. Mana yang menarik aku singgah. Bagi aku, sejauh mana kita berjalan, setinggi mana kita terbang, seredah mana pun lautan kita pergi, solat jangan lupa. Dekat pun haus, aku singgah kejap dekat kedai cendol ni nak beli air. Tu aku beli sikit kuih-muih untuk alas perut. Sebab lepas ni aku akan ke satu kedai, iaitu kedai di lauk yang berada area-area situ juga, kawasan situ. Di lauk yang berada di Air Keruh, Melaka. Bagi aku makanan kat sini memang sedap, makanan kampung. Jadi ini yang korang tengok lah, yang belakang tu ada lagi lauk-lauk yang lain kan. Lepas makan, kita orang teruskan perjalanan sebab memang dah lewat sangat dah. Kita orang keluar pukul 4 lebih daripada Air Keruh. Tapi tak disangka-sangka ada jam dan depan tu ada sebuah lori kemalangan yang langgar bahagian tengah penghadang jalan pergi ke laluan atau jalan sebelah ni. Ya Allah, bagi aku ini pertama kali aku tengok pengalaman tengok aksiden yang seteruk ni. Okay, ni sampai dekat R&R Macap. Jadi kita orang berhenti sekejap. Nak beli air. Memang penat juga lah tengok tadi jam. Memang aksiden teruk kat tadi. Ada satu trailer ni sampai langgar divider pergi ke laluan sebelah. Tak tahu lah, memang dahsyat lah. Bagi aku ni pertama kali aku tengok jam tu. Aku rasa bau kat 5km 6km tak bergerak. Jadi aku harap korang hati-hatilah kalau dekat lebuh raya ke apa ke. Sebab benda ni melibatkan nyawa kan. Jadi kita pun tak tahu apa jadi. Jadi aku harap semua dalam keadaan baik lah. Semoga tak ada apa-apa berlaku lah. Mungkin akan ada kecederaan, tapi aku harap tak ada yang meninggal lah. Okay, lepas ni kita orang akan gerak ke Masai. Mungkin ada lagi 1 jam 30 minit. Tapi sampai sana aku tak tahu nak buat apa lagi. Sebab aku pun pergi sebab ada wedding je. Jadi kita tengoklah apa yang best kat sana, yang ada kesempatan, ada masa boleh aku pergi. Kemudian kita orang teruskan perjalanan lagi. Dan aku rasa memang dah penat lah waktu ni. Dan tiba-tiba pula akak ni boleh keluar macam tu, terkejut aku. Jadi bagi aku kat sini sunset dia memang cantik lah. Ni abang aku bawa aku cuma ambil video dari tepi je. Dan kita orang pun dah sampai ke Johor. Dan kita orang teruskan perjalanan lagi. Macam aku cakap, sunset kat sini memang cantik. Aku tak lepaskan peluang ambil gambar kat sini. Alhamdulillah sampai juga dekat Masai. Jadi aku singgah dekat Masjid Taman Rinting kat belah sana. Kemudian aku ingat nak pergi, ada jual-jual kat sini. Dekat je, boleh parking kat sini. Nak tengok apa ada. Lepas ni nak balik tu masuk tidur lah. Memang penat tu lagi. Ok, aku lepas pergi makan dekat Mi Mamu tu. Bagi aku Mi Mamu ni memang sedap agak lah. Tak terpasal aku bungkus sampai 6 kan bawa balik. Jadi lepas ni aku ingat nak balik rumah, nak mandi-mandi semua. Bagi aku dekat sini menarik juga. Kalau korang duduk area atau kawasan Taman Rinting Masai ni, betul-betul depan Masjid Taman Rinting. Jadi bagi aku okey je. Kalau nak lepak-lepak, sebab aku datang sini pun duduk homestay. Jadi aku rasa okey je. Sebab dekat je, boleh makan-makan, minum. Air RM2 oi. Aku rasa kat KL tak dapat air RM2 teh tarik tu. Bagi aku menarik lah datang sini. Okay, aku on the way nak balik homestay.
Jadi kalau korang duduk area sini, kawasan sini, bagi aku Memamu tu okey je nak lepak-lepak malam lepas solat maghrib ke solat isyak kan. Aku saja merayap belakang-belakang tempat homestay aku duduk ni. Boleh tahan juga kat sini, banyak kedai makan. Di sana pun banyak agak kedai makan. Bagi aku okey je. Nak kata meriah tu mungkin hari ni hari Jumaat, aku pun tak tahu. Mungkin hari Sabtu atau Ahad ramai orang. Tak tahulah. Ada orang tu, diorang nak pergi makan apa saja follow. Cantik ni. Okay, sebelum aku masuk tidur lah konon Sebelum aku masuk tidur, ni homestay yang aku menginap. Tapi bukan aku yang uruskan ni. Ni semua adik sepupu aku yang uruskan. Aku rasa dalam 2 atau lebih 1 malam kot. Bagi aku homestay ni menarik je. Ada 4 bilik, ada 2 bilik air. 1 bilik air tu dalam bilik. Jadi bagi aku homestay ni okey je. Taklah menarik yang macam ada swimming pool ke apa. Tapi okey. Sesuai lah untuk kita nak pergi wedding, nak cari homestay kan. Tapi kau nak tanya aku lebih-lebih pun aku tak boleh review sangat lah. Bilik dia pun aku tak boleh masuk sebab semua dah duduk kat dalam tu. Aku tak boleh review. Jadi selamat malam. Jumpa esok. Assalamualaikum, selamat pagi. Ni lepas subuh ni aku ingat nak pergi tengok sunrise. Tapi tak tahulah tempat yang aku pergi ni betul ke tak. Ya, aku pun nak tengok kat antara sepadan Malaysia dengan Singapura. Ya, aku ikut je lah mana yang aku rasa ada dekat map je. InsyaAllah sampai sana nanti aku tunjuk lah apa yang tempat yang aku pergi tu. Sebab aku pun boleh katakan bukan first time lah pergi datang ke Johor ni. Cuma waktu aku datang Johor dulu tu zaman aku budak lagi, memang tak tahu benda sangat pun. Jadi kira ni first timer agak lah untuk aku yang besar yang dah faham sikit ni. Ya, aku pergi je mana yang aku rasa nak pergi. Lepas ni aku nak pergi Pasar Borneo kalau tak salah, kat Masai juga. InsyaAllah tunggulah kat mana aku bawa kan. Misi mencari sunset ini tak berapa nak menjadi. Dia aku pergi ke JT Kampung Asli kalau tak salah. Jadi kita boleh tengok lah sana tu Singapura. Bagi aku satu pengalaman luar daripada KL. Tadi aku borak dengan abang tu. Dia kata sini kalau ada waktu cantik lah. Dia punya matahari naik macam tu kan. Tapi dia orang kata kalau sunset menghadap sana memang cantik lah. Matahari terbenam kan. Aku pun risau-risau lah kan. Tak pernah datang, tak pernah tahu tempat-tempat ni. Jadi kalau nak cakap misi cari sunrise ni macam gagal lah juga. Tapi just okey je lah tengok kat sana. Dah naik dah matahari. Ni kira JT Kampung Asli Kuala Masai. Di tu port. Itulah aku mengharapkan, aku ingatkan dia naik belah-belah sini. Jadi kalau naik belah sini tu memang cantik habis lah. Tapi itulah naik kat belah sana. Aku tak tahu nak cari kat belah sana tu macam mana. Jadi bila terbenam kawasan-kawasan sini lah. InsyaAllah lah, tengok lah petang aku datang ke apa. Sebab aku pun tak berani sangat memalam senja-senja kat sini kan. Kita pun tak biasa. Tapi okey lah, situ ada surau kat sini. Nice. InsyaAllah kalau petang tak ada apa-apa aku datang. Lepas ni aku ingat nak pergi Pasar Borneo lah. Saja tengok-tengok apa yang ada. Diorang kata ada jual ulat sagu. Boleh lah. Tapi kita tak makan lah. Lepas tu aku tak tahu nak makan kat mana. Jadi aku pergi singgah di kedai biryani Haji Mail. Dan aku makan nasi lemak
Tapi waktu aku tengok tu pakcik tu tiba-tiba aku belilah roti canai satu. Kemudian aku singgah di Pasar Borneo. Pasar Borneo ni aku ada datang awal, tapi awal sangat pula, dalam pukul 9 dia tak berapa nak buka. Jadi lepas aku makan tu aku balik homestay jap. Lepas tu aku datang balik kat sini lah. Sebab tak syok lah kan, kalau kita pergi baru nak buka kita pun tak tahu ni macam-macam ikan ada kat sini. Kalau tak salah aku tu ikan jelawat kalau tak salah. Tapi memang besar betul lah. Aku suka pergi tempat-tempat macam ni sebab kita boleh tengok budaya atau culture orang Borneo. Dan salah satunya aku nak tengok ulat sagu ni lah. Kemudian aku tak tahu katak ni diorang kata buat sup macam tu. Tapi tak tahu lah, orang Borneo boleh komen kat bawah lah kot masak apa kan. Dan kat sini aku jumpa macam-macam buah. Jenis-jenis buah aku pun tak tahu buah apa sangat. Jadi menarik lah untuk aku orang KL ni kan, nak tahu pasal Borneo. Jadi aku datang sini. Walaupun tak ada apa pun aku beli kat sini. Tapi untuk orang yang Sabah Sarawak, banyak lah benda yang boleh datang kat sini, beli macam-macam. Dan bagi aku menarik je. Kita nak tengok apa yang ada kat sini, budaya apa yang ada, makanan apa yang ada. Macam ni pucuk paku kalau tak salah aku, orang kata tumbuk-tumbuk hancur macam ni. Aku rasa letak dalam masakan lah untuk pucuk paku ni. Kat sini pun ada kuih penyaram. Dan ada juga jual-jual macam siput lah apa. Jadi bagi aku menarik. Korang kena singgah lah. Lepas tu aku balik homestay, aku siap-siap. Aku pergi ke wedding sepupu aku lah dekat sini. Jadi bagi aku nak rasa masakan orang Johor. Biasa kita makan KL kan. Tapi yang paling penting ni lah, orang kata laksa Johor. Kau datang Johor tak makan laksa Johor, tak syok lah kan. Sebab aku minat laksa Johor ni. Betul, aku rasa macam tergerak hati nak datang, nak rasa laksa Johor kat sini. Air tangan orang Johor. Kemudian untuk episod akan datang, aku akan bawa korang beberapa lagi tempat yang menarik aku singgah. Dan untuk esok harinya, aku akan pulang daripada Masai. Aku akan singgah Pontian, Keluang. Dan akhirnya aku akan singgah di Muar untuk merasa mi Bandung Muar. Kalau korang nak tahu, korang tunggu episod akan datang.